Hai semua, hari ni kita nak buat minuman yang sangat refreshing, nama dia Island Barley. Gabungan air barley, kelapa muda dan bahan-bahan segar memang buat rasa dia lain macam. Sesuai sangat minum waktu panas ataupun untuk berbuka puasa, jom kita start. Pertama sekali rendam barley semalaman supaya dia nak lembut dan senang nak masak. Lepas tu kita ambil kuali ataupun periuk, so masukkan air dan masukkan barley yang dah direndam tadi, masak dia. Kemudian masukkan daun pandan dan sedikit gula batu untuk bagi dia rasa manis yang natural. Masak sampai barley tu betul-betul lembut dan air dia jadi wangi. Dah siap, simpan dulu bagi dia sejuk ya. Sekarang kita nak buat minuman dia. So ambil satu jug, so masukkan ais batu penuh macam biasa. Lepas tu kita tuang air barley yang kita dah masak tadi sekali dengan barley dia. Seterusnya ambil kelapa muda, potong dan tuang air kelapa sampai penuh jug. Kalau tak ada kelapa fresh tak apa, boleh je guna air kelapa yang beli kat kedai. Sekarang kita tambah 2 sudu susu pekai yang dah dibancuh dengan air. Jangan pekai sangat ya, bagi dia cair-cair macam ni. Ataupun boleh gunakan susu cair juga. Lepas tu letakkan irisan limau nipis bagi rasa dia fresh. Masukkan 2 sudu biji selasih dan sedikit daun pudina. Kemudian kacau semua bahan sebati. Dan sekarang Island Barley dah pun siap untuk diminum. Minuman ni memang sejuk, rasa herb daripada barley, manis sikit daripada kelapa dan susu. Lepas tu ada rasa fresh dari limau dan pudina. Memang kombinasi yang sangat menyegarkan. Sesuai sangat kalau untuk berbuka hari ni, minum sekali memang terus rasa segar. Selamat mencuba.